Sejauh ini saya akan tunjukkan bagaimana cara untuk anda menukar ataupun mengedit pada bahagian di sidebar untuk custom block dan banner seperti ini. Okey, anda boleh tukar kepada banner anda sendiri. Dan pastikan saiz banner adalah seperti 220 kali 400. 220 lebar kali 400 tinggi. Okey, pastikan anda sediakan saiz banner mengikut saiz yang ditetapkan oleh Tips. Okey, so saya tunjukkan caranya. Pertama kali saya tunjukkan bagaimana cara untuk anda mengubah pada custom block ini. Anda boleh tukar kepada teks anda sendiri. Login ke dalam dashboard. Kemudian pergi pada journal, klik dashboard. Kemudian anda pergi pada bahagian CMS block. Okey, so sini ada dua modul. Anda klik pada modul yang bernama sidebar CMS block. Okey, klik pada edit. Okey, anda just scroll. Kalau anda ingin tukar kepada nama di bahagian atas ni, anda boleh tukar kepada nama anda sendiri, kepada nama yang anda ingin gunakan. Okey, scroll ke bawah sampai ke bawah dan anda klik pada bahagian English ni, content ni. Klik pada bahagian English. So di sini tempat anda boleh menukar kepada content anda sendiri. Okey, pada bahagian CMS block ni sesuai untuk anda mengumumkan sesuatu pengumuman ataupun apa saja yang anda rasa yang anda ingin letakkan di bahagian sidebar. Di sini, jika anda tidak mahu ada sidebar ni, anda bolehlah pada status ini anda boleh klik pada off. Okey, sekarang on, kita klik pada off dan cuba kita save dan kita refresh. So, ya, tidak akan ada lah. Okay, tapi itu untuk konten saja. Okay, kalau anda ingin buang semua sekali, termasuk dia punya tajuk ni. Okay, anda boleh pergi ke bahagian okay. Okey, kalau tak ada di sini, anda boleh klik pada balik bagi semula pada CMS block tadi. Okey, ni dia sidebar tadi, modul tu anda boleh klik pada status ni off. So, kita save dan kita refresh. So, tidak akan ada lagi lah di sebelah sini. Okey, so saya akan on semula. Okey, next saya akan tunjukkan cara untuk anda menukar banner seperti ini kepada banner anda sendiri. Okay, caranya adalah anda pergi kepada bahagian modul bernama slider dan klik pada journal. Ini dia. Nama modul itu sidebar banner product. Anda klik pada bahagian edit. Okay, di sinilah tempat anda menukar banner anda. Anda boleh tambah banner. Klik pada add slide. Anda boleh tukar banner dengan klik pada image yang sedia ada. Dan tempat untuk masukkan link. Okay, dan anda boleh tukar dia punya kelajuan, speed dia. Contoh, saya buat 100. Okay, cuba kita save. Dan kita refresh. Okay, so dia laju lah. Tukaran tu laju kalau anda ingin. Transaksi delay dia maksudnya ni adalah kelajuan untuk ni. Kita cuba. Saya set bagi 500. So, dia akan tadi sekejap sajalah dipaparkan. Macam tu. Okay. So, saya set bagi 1000. Okay. So, anda boleh tukar bahagian sini. Anda boleh add banner, add slide ni untuk tambah banner. Bahagian sini adalah unlimited. Okay. Jika anda ingin tidak mahu ia autoplay, anda boleh set kepada sini off lah. Okey. Okey, itu saja untuk cara menukarkan bahagian pada custom block dan banner di bahagian sidebar.